saya. Boleh, tapi orang yang mana? Saya nak lari menonton desa. Menonton desa? Oh yalah, saya lupa. SMK dah lalu telah mengadakan menonton desa kan pada hari ini. Awak rasa siapa dapat nombor 1? Saya lah. Saya tak yakin. Sabar. Saya tak yakin. Tapi kalau korang nak tahu siapa dapat nombor 1, mari kita saksikan sedutan yang ada. Jom. Cepat lah. Apa ni? Rumah Abang Arman lah. Jom kita interview orang. Okay, hari ni kita ada pengerusi Rumah Abang Arman. Okay, saya nak tanya, apakah harapan untuk Rumah Abang Arman pada tahun ni? Okay, harapan saya pada tahun ni, saya berharap Arman dapat nombor 3 dan tidak nombor 4 tahun ni. Kenapa tak nombor 1? Nombor 1 rumah lain dulu. Sekarang kita target yang rendah-rendah dulu. Tahu saya, masa awak jadi pengerusi saya tu, awak kata nak dapat nombor 1. Mana janjinya? Kerjaan sukan nanti. Okey, kita saksikan. Pastikan terima kasih. Baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama apa? Nama saya Ahmad Daud Saiz dan ini saya. Hai. Nama Ambil air. ya. Cik, tu saya duduk ni. Dia paling berlari tadi. Oh, dapat nombor apa? Dah dapat nombor 5 ke belakang. Oh, gitu. Okey, Darwish. Saya nak tanya lah. Awak rasa dekat sekolah kita ni, siapa dapat nombor 1 dalam muzik? Maybe kalau tengok dari segi ni, saya rasa Adam pun boleh. Rakam. Ataupun ya. Siapa nama dia? Fawaz. Awas. So, awak dapat medal tak? Tak. Kenapa? Tak ada rezeki tahun Kau ni. lari dengan dia? Ya, dia ni lambat. Tapi saya pecuk dia tadi. Okey, bagus. Okey, pesanan dekat kawan-kawan kita? So kepada korang semua yang mana yang low form, buatlah yang terbaik untuk Zabah. Yang penting Zabah juara lagi. Mak Bahaman juga tau. Mak Bahaman. Bahaman? Tak ada. Ya. Okey lah. Bye. Okey lah, okey. Penatnya hari ni.
sekianlah sudut tanya kita pada hari ni. Macam mana, best tak? Mestilah best. By the way, saya nak tanya, budak-budak dalam Anum ni laju tak diorang lari? Laju? Wah. By the way, saya ada surprise ni. Nak tengok tak? Tengok ni, saya pun dapat medal. Oh my god! Wow! Korang ada tak? Korang tak ada kan? Lemah. By the way, saya nak ambil gambar dulu. Bye. Medal saya lah.